sejahtera, selamat pagi. Salam Melakaku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Hari ini hari Isnin, 22 Februari 2021 bersama hos anda Nakib Tajuddin dan saya Liana Sahabudin. Apa khabar Liana pagi ni? Khabar baik Nakib. Sihat ya? Hari ni dah breakfast belum Nakib? Sudah, alhamdulillah dah breakfast apa tu? Saya breakfast selalunya pagi ni ringan je lah. Biskut, mungkin sedikit roti ya. Liana macam mana? Kalau saya hari ni biasalah makan tu memang wajib lah pagi, tapi saya hari ni breakfast biskut juga. Biskut juga. Samalah kita. Betul tu. Kita nak mengucapkan terima kasih kepada penonton yang setia mengikuti Gegau at MHI. Kasih jadi kita punya tagline. Kepada mereka yang masih lagi belum like dan share video, diharapkan membuat demikian. Jangan lupa juga like dan juga share di Instagram dan Twitter Melaka Hari Ini, dan juga ikuti kami di website melakaharini.my. Jana. Nakib, sebelum tu jangan lupa suruh diorang tinggalkan komen. Masih lagi komen tu memang sangat-sangat penting, diperlukan untuk kita baca apakah reaksi dan juga komen-komen para netizen, para penonton kita di luar sana. Baiklah, Liana. Kita ada banyak topik hari ini yang nak kita bincangkan. Tapi terlebih dahulu kita nak tunjuk ni. Ni kita punya akhbar edisi ke-37 berita utama. PKPB legakan ekonomi Melaka, Nakib. Ya. Sudah pasti ini satu berita yang orang kata memberi kegembiraan khususnya sektor pelancongan di Melaka. Ramai yang lega lah dan gembira akibat daripada sudah ditamatkan PKP dan kembali kepada PKPB. Walau demikian kita nak kena ingatkan jugalah SOP itu harus wajib dijaga. Jangan kita seronok-seronok kita lupa SOP kan. Betul, tinggal SOP. Sebelum tu Nakib, macam mana diorang kalau nak dapatkan akhbar Melaka Hari Ini? Okey. Kepada mereka yang nak dapatkan akhbar Melaka Hari Ini, boleh didapati datang ke office Melaka Hari Ini di MITC, dan juga kepada mereka yang nak tahu mana nak dapat lokasi yang paling hampir dengan mereka, boleh tinggalkan komen di ruangan komen di FB kami, dan admin kami akan beritahu lokasi yang paling hampir dengan anda. Betul. Okey, sebelum tu Lena. Tapi sebelum tu Nakib, ada lagi. Jangan lupa untuk mereka yang kata susah nak dapatkan Melaka Hari Ini, boleh menggunakan telefon sahaja. Betul. Kita ada e-paper di website melakaharini.my. Jangan lupa subscribe e-paper kami juga. Lena, pagi ni pendebaran tu dah tiba. Ya. Pelajar-pelajar yang akan mengambil SPM, calon-calon SPM tu akan mula mengambil SPM pada pagi ini. Setelah sekian lamanya mereka menanti-nantikan tarikh yang ditunggu-tunggu. Hari inilah permulaan untuk mereka mengambil paper SPM ya. Kita tengok ada sedikit kru kami ada buat tinjauan di SMK Munshi Abdullah pagi ni. Ya, betul. Mereka buat tinjauan, guru-guru, ibu bapa yang menghantar anak-anak ke sekolah. Mungkin orang kata pesanan ibu bapa sebelum anak-anak mereka menjawab peperiksaan. Betul. Ya. Apapun kita harap, kita doakan agar mereka mendapat kejayaan yang cemerlang lah, insya-Allah. Okey, terus kita pergi kepada akhbar. Kita nak tengok apa dia tajuk-tajuk utama, apa dia main headlines yang boleh kita kongsikan dengan penonton. Kalau kita pergi ke muka surat 2, kerajaan beri kelonggaran. Ini adalah hasil daripada penamatan PKP dan kembali kepada PKPB bersyarat. Ya, betul. Apa dia, Liana, yang membolehkan, apa dia syarat yang baru ni? Sekarang ni bila PKPB berbeza dengan sebelum ni ya. Kalau dulu mungkin ada ketat sedikit, tapi sekarang diberi sedikit kelonggaran. Kalau Nakib nak tahu, sekarang kita dah boleh dine-in dekat luar. Kan? Sebelum ni limit 2 orang saja untuk satu table. Betul tu ya. Sekarang ni dah boleh bawa family, katakanlah 4 orang, dah boleh 4 orang, tapi penjarakan 1 meter antara meja yang lain. Masih. Kalau kita nak bawa kereta tu, kalau kita nak rentas daerah tu masih lagi boleh ke? Rentas daerah masih tak boleh Nakib. Masih belum lagi lah. Tapi sebelum ni kalau 10 km ditetapkan untuk satu daerah, sekarang dah boleh lebih dah. Dah boleh lebih. Boleh lebih. Lepas tu penumpang pun boleh lebih ikut kapasiti penduduk, kapasiti tempat duduk kereta. Itu antara syarat-syarat itu baru lah. Betul tu Nakib. Di PKPB ni. Ya, betul. Kita pergi ke muka surat 3. PKPB banyak kelonggaran tapi bersyarat, dan juga kita tengok
solat fardu dan solat Jumaat mengikuti kapasiti. Ini adalah yang terbaru ni. Yang terbaru, arahan yang terbaru yang baru saja diterima, mengikuti kapasiti masjid di masjid dan juga di surau di Melaka ini. Sedikit sebanyak orang kata memberi kelegaan lah buat betul. Kita balik kepada muka surat 4. Zoom Melaka kembali beroperasi. Lena, ini menarik. Ini saya suka ni. Ini yang saya tunggu-tunggu sebenarnya. Sebab apa? Zoom Melaka memang menjadi tarikan pelancong. Betul. Daripada dulu lagi, khususnya di dalam dan juga di luar Melaka lah. Tetapi untuk kali ini, pembukaan pada kali ini terhad juga ya? Betul, terhad kepada 1,000 pengunjung dalam satu masa. Ini supaya kita dapat menjaga orang kata SOP yang telah ditetapkan lah. Nanti kan dah bila masuk zoo ni dah terlalu ramai pula. Takut dia kata zoo pula kan? Betul. Itu nak jaga juga kan? Okey. Satu lagi berita di muka surat 4, penjaga harap ada sinar pulihkan perniagaan. Ini memang orang kata keluhan dan juga rentetan lah. So bila dah PKPB ni dah banyak kelonggaran, ini antara yang kata memberi kelegaan kepada peniaga-peniaga sebab mereka ni dah lama terkesan sebenarnya. Betul. So dah diberi peluang ni, memang itulah orang kata punca pendapatan mereka untuk mulakan semula perniagaan. Mereka pun memang nanti-nantikan dah boleh buka kembali perniagaan. Betul tu. Boleh kembali berniaga dan sebagainya. Okey. Di muka surat 5, ini adalah berita daripada pengurusi jawatan kuasa anti dadah dan juga kesihatan negeri Melaka, Datuk Rahmat Mariman berkata kita masih lagi belum menang dalam kita memerangi wabak pandemik COVID-19 ni. Memang betul ya. Kita seharusnya memang kita kena jaga SOP. Ya, betul. SOP itu memang penting. Jangan kita walaupun kita bergembira dengan penamatan PKP ni, jangan kita lupa pada SOP dan juga walaupun orang kata kes tu dah menampakkan penurunan. Ya, betul. Ya. Tapi SOP tu yang paling utama. Yang paling penting. Kita tak boleh leka. Okey, kita pergi kepada muka surat 6. Diana, apa yang menarik tu? Menarik. Pengusaha kolam ternakan Keli di Kompaun 12,000. Ni apa cerita ni, Diana? Ini kalau ikutkan ni, pengusaha sebuah kolam ternakan ikan keli di Sungai Baru Masjid Tanah yang menyebabkan pencemaran di sungai utama Februari lalu. Dia dikenakan kompaun sebanyak 12,000. Ini gara-gara Nakib jangan cuba-cuba nak lakukan kesalahan macam ni. Ini gara-gara tindakan yang tidak bertanggungjawab betul. Ini tak pasal-pasal kena kompaun 12,000 kan. Sebenarnya benda macam ni atas orang kata individu diri sendiri. Betul tu. Jadi kita pergi kepada kita punya main topik. Ya, betul. Topik utama kita pada pagi ni. Kita hari ini nak bincangkan banyak topik yang menarik. Antaranya program imunisasi yang baru saja dilancarkan pada minggu lepas oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, dan juga berita-berita di dalam dan juga di luar negeri Melaka lah, berita-berita nasional dan juga di dalam negeri. Kita mulakan dengan tajuk Malaysia memulakan program vaksinasi pada 24 hari bulan, Lena. Ya, betul. 24 hari bulan. Okey. Actually, Nakib, sebelum tu vaksin tu dah sampai semalam kan? Kita dapat berita semalam. Kita mengikuti perkembangan semalam tu. Berarti tibanya di KLIA sebanyak berapa dos, Liana? Sebanyak 312,000 dos yang telah sampai. Itu merupakan yang terawal lah. So yang golongan pertama yang akan menerima tu macam mana? Okey, golongan pertama tu yang akan menerima tu adalah golongan frontliners. Seperti umum yang kita ketahui, kerajaan telah menyasarkan 3 golongan yang utama yang akan diberikan kepada golongan frontliners, pekerja-pekerja frontliners yang terdahulu, diikuti oleh golongan yang berisiko tinggi, dan seterusnya akan dikenakan kepada golongan dewasa yang melebihi. Tapi semalam ketibaan di KLIA. Ya. Jadi yang akan menerima suntikan pertama tu kita dimaklumkan Perdana Menteri kita sendiri dengan Ketua Pengarah Kesihatan kita yang akan menerima vaksin yang pertama. Betul tu, pada hari Rabu ini. Pada Rabu ini. 24 hari bulan. Sebenarnya proses ni dipercepatkan. Kalau ikutkan tarikh asal adalah 26 Februari, tapi telah dipercepatkan kerana hasilnya, kerana tinjauan dan juga hasil
mereka lihat hasil ini sudah memberi sudah selesa dan mereka mempercepatkan kepada 24 Februari. Betul. Dan antara yang turut hadir semalam semasa sesi ketibaan vaksin ialah Menteri Sains dan Inovasi yang berhormat Khairy Jamaluddin, ya, betul. Beserta dengan Menteri Kesihatan dan juga Menteri Pengangkutan. Mereka juga turut hadirlah untuk sama-sama menyaksikan ketibaan yang kita harap vaksin ni yang kita dapat ialah memberi satu berita gembira lah buat rakyat di negara ini. Macam Diana gembira gembira. Tak sabar nak ambil vaksin. Saya tak sabar, kalau boleh satu family saya nak suruh ambil vaksin ni nanti. Ambil semua sekali lah ya. Betul. Jadi minggu lepasnya telah dilancarkan program vaksinasi COVID-19 oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga selaras dengan pelancaran program kerajaan telah juga menubuhkan satu badan bertindak imunisasi COVID-19 yang bertujuan untuk menguruskan program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini. So Nakib, mungkin orang pun tak tahu CITF ni actually dia macam mana, apa main fokusnya CITF ni? Dia di CITF ni dia bertujuan untuk menjadi penyelia, badan penyelia khususnya kepada program vaksinasi COVID-19. Maknanya dia akan memantau lah segala. Menelaras dan akan diketuai sendiri oleh Menteri Penelasnya Yang Berhormat Khairy Jamaluddin dan akan dibantu juga oleh Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Chong Chi Kiong dan juga Timbalan Panglima Tentera Darat Lieutenant General Datuk Muhammad Abdul Rahman. Kita harapkan dengan setelah tibanya vaksin ini ramai rakyat dapat mengambil peluang, mengambil kesempatan. Ya, betul. Inisiatif ni memang orang kata yang sangat-sangat baik, sangat berguna untuk rakyat kita. Sebab ini memang khas untuk kita nak membantras gejala pandemik COVID-19. Selain orang kata SOP vaksin ni, orang kata memang penawar utamalah. Ya, betul tu. Okey, Liana. Ini peluang ditunggu-tunggu. Kita bergerak ke topik seterusnya. Mungkin ramai nak tahu apa topik seterusnya ni kan. Orang kata sepanjang pandemik COVID-19 ni, ini adalah berita yang menggembirakan. Khususnya buat rakyat negeri Melaka lah. Yes, khusus rakyat negeri Melaka. Jangan lepaskan peluang. Okey. Ini merupakan inisiatif daripada Kerajaan Negeri Melaka. Betul. Kerajaan telah akan bercadang untuk menganjurkan Karnival Kerjaya tiga daerah yang akan menyediakan tawaran 2,000 kerja kepada seluruh rakyat negeri Melaka. Ini merupakan berita gembira lah. Awak nak pergi juga tak? Saya gurau-gurau. Betul ya. Memang ini Karnival ini memang bertujuan untuk membantu kepada mereka yang ialah kita pun tahu akibat daripada pandemik ramai terkesan. Akibat daripada pandemik mungkin ramai banyak sektor yang tutup, mereka hilang punca pendapatan, mereka kehilangan kerja. Jadi ini merupakan inisiatif kerajaan untuk mengembalikan pekerjaan khususnya kepada rakyat negeri Melaka. Karnival Kerjaya tiga daerah ini bermula 10 April, jangan lupa. Akan bermula pada 10 April. Akan berlangsung di 3 tempat. Betul. Akan bermula di mana tu Nakib? Masjid Tanah pada bulan April. Diikuti oleh kawasan Melaka Tengah pada pertengahan tahun dan juga pada berakhir di Jasin pada hujung tahun. Bagaimanapun prosedur operasi standard, jangan lupa SOP. Banyak kali dah kita pesan SOP tu mesti diutamakan. Aktiviti Nakib macam mana pula? Antara aktiviti yang menarik ya dalam untuk Karnival Kerjaya ni adalah seperti ceramah usahawan bersama golongan selebriti yang berjaya. Selebriti? Saya nak pergi tengok. Kaunseling kerjaya, sesi grooming dan juga pameran kerjaya. Itu antara dia punya aktiviti yang utama lah. Bagi mereka yang pergi ke sana, jangan lupa turut diadakan temu duga terbuka dan khusus keusahawanan serta keusahawanan digital. Sebab sekarang ni memang selarilah, orang kata selaras dengan kita sekarang menggunakan teknologi digital. Betul, Diana. Berniaga secara dalam talian semua. So, jangan lepaskan peluang untuk pergi ke Karnival ni. Betul. Okey, Liana. Kita nak berhenti rehat
buat seketika. Kita ada apa yang menarik tu, Nakib? Saya dengar cerita ada pembukaan kafe kan? Kafe baru yang baru buka dekat Bukit Baru Bukit Baru ni. Dan dengarnya banyak coklat ni. Coklat apa tu? Coklat jar ke? Banyak jamuan yang melibatkan coklat. Ya, jom. Nak tengok tak? Menarik ni. Jom kita tengok, saksikan video rancangan ni. Perniagaan anda terjejas akibat PKP 2.0? Atau anda baru nak mulakan perniagaan tapi buntu? Bagaimana cara nak pasarkannya? Jangan risau, kami di Melaka hari ini sedia membantu. Iklankan produk anda kepada kami kerana kami menyediakan pelbagai ruang dan peluang untuk anda meningkatkan hasil jualan anda. Dengan platform-platform media sosial kami yang pastinya wow! Hubungi kami sekarang di talian 018 32999936. Itu dia, Liana. Itu dia pembukaan kafe baru ni. Saya pun memang sebenarnya saya nak pergi ni. Saya dengar nama dia pun saya nak pergi. Saya memang penggemar coklat. Saya memang wajib pergi ni, nak pergi rasakan dia punya menu-menu. Kita pergi sama-sama lah nanti kot. Boleh. Jom kita bacakan apa antara komen-komen. Daripada siapa tu? Okey, daripada saudara Farhan. Farahin Rahim. Okey. Okey, daripada Farahin, jauh beza ni. MA saya dahulu dan sekarang lebih jauh ke depan. Alhamdulillah, terima kasih. Ya. Kita memang cubakan yang terbaik lah. Kita memang kita mengikuti peredaran zaman. Actually ni semua atas sokongan diorang jugalah. Yang like, lepas tu orang kata kongsikan segala apa yang kita muat naik. Cadangan. Ya, betul, cadangan, kita komen. Berterima kasih lah kepada para penonton kerana memberi idea dan cadangan. Dan juga kita ada daripada Farhan juga yang komen. Good job, MA Syai. Ini satu komen yang membina ni. Ya, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Okey, Liana, kita betul. pergi pada topik yang seterusnya. Ini pun memang topik yang dinanti-nantikan. Ini memanglah topik yang seterusnya ini berkaitan dengan pembukaan sektor ekonomi selepas tamatnya tempoh PKP kan. Jadi seperti yang ramai yang tahu kan, ramai yang terkesan. Jadi setelah dibukanya sektor ekonomi, ramai yang menarik nafas lega. Betul. Antaranya kita tengok seperti kita cakap agensi tempat-tempat pelancongan yang baru saja dibuka. Zoom Melaka, Melaka River Cruise. Dan saya dengar pun tak lama lagi Menara Tamansari pun akan dibuka. Tapi kan ada satu yang menarik tu Nakib. Melaka River Cruise dia akan sediakan bot loncat-loncat panggil. Bot loncat-loncat? Bot loncat-loncat dia sebenarnya bot loncat-loncat ni dia ada persinggahan di 28 jeti tau. Banyak. 28 jeti tu orang kata di pesisiran Sungai Melaka, sepanjang Sungai Melaka ni mungkin akan memudahkan lagi orang Melaka yang tak nak orang kata naik teksi ke naik bas, dia tak nak jam, jadi dia naik bot loncat-loncat ni. Pengangkutan yang terbaru lah. Ya, pengangkutan yang terbaru, bakal temui pengunjung. Jadi bot loncat-loncat. Nantikan. Dijangka tahun ni lah. Okey. Selain daripada itu, ramai juga yang menarik lapas lega, antaranya seperti pengusaha-pengusaha hotel. Betul. Mereka pun dah boleh menerima tempahan semula. Ya, betul. Tempahan bilik dan juga tempahan untuk makan dine-in kan. Makan dine-in. Dan tak lupa juga kepada pengusaha-pengusaha restoran lah, dan juga kedai makan. Orang kata ialah benda yang menjadi punca pendapatan mereka. So betul, bila dah buka ni orang kata memberi satu berita yang sangat gembira lah. Ya. Okey, baik Nakib. Kita beralih pula kepada tajuk yang seterusnya. Apa tu Nakib yang menarik tu? Ini pun berkaitan dengan pelancongan di sektor pelancongan di Negeri Melaka. Tadi bot loncat-loncat. Tadi bot. Kali ni bas pula. Bas singgah-singgah pula. Bas pelancongan baru Melaka yang baru saja diperkenalkan, yang diberi nama bas singgah-singgah. Dijangka akan dilancarkan pada pertengahan April 2021. Apa menariknya bas ni? Okey. Untuk makluman, bas ni akan bermula di Melaka Central. Dia akan ambil pengunjung di Melaka Central dan dia akan ada 6 hentian yang dia akan lalui. Hentian tu di mana tu? Hentian tu di Zoom Melaka, bermula di Zoom Melaka. Akan lalui bangunan State Highs di Bandar Hilir, Muzium Samudra,
Menara Taman Sari, dataran Kelebang. Oh, maknanya fokusnya di sini di sektor orang kata lokasi-lokasi yang produk pelancongan Melaka. Betul tu ya. Memang khususnya akan dipamerkan dan juga memudahkan lagi untuk para pelancong dan juga untuk rakyat di Melaka kan. Sebab memang kita tahu Melaka ni selaras dengan negeri yang terkenal dengan sektor pelancongan kan. Ya, betul ya. Jadi orang kata bila adanya bas ni, orang kata lagi memudahkan kita untuk pergi ke lokasi-lokasi sektor pelancongan. Jadi hentian tu memang dia akan memang akan bertumpu kepada sektor pelancongan. Jadi para pengunjung yang menaiki bas singgah-singgah ni boleh berhenti dan juga boleh membeli belah lah. Banyak kedai-kedai yang terdapat di hentian tu. Jadi secara tidak langsung akan meningkatkan ekonomi. Kita punya kerajaan negeri yang menyasarkan bila adanya inisiatif orang kata bas singgah-singgah ni dijangka akan mendapat 3,000 penumpang dalam masa sehari. Agak ramai tu 3,000 penumpang. Ini bercampur dengan pelancong. Ya, betul, pelancong. Penduduk orang kata tempatan. Tempat pun tak ketinggalan juga. Tak semestinya kita ni orang Melaka tak boleh melancong, betul tak? Kita pun kalau ada produk pelancongan itu baru ni, kita pun nak juga rasakan kan. Saya pun kadang-kadang berlakon juga jadi pelancong. Betul tu, Liana. Aduh. Kalau ada lagi komen yang kita boleh bacakan. Ada komen lagi. Okey, kita ada komen daripada saudara Amirul. Okey. Amirul kata, selamat pagi Encik Amirul, apa khabar? Encik Amirul ni memang kita punya penonton setia lah. Setiap kali kita bersiar langsung memang Encik Amirul akan selamat pagi akan hadir mengikuti live kami. Okey, selamat pagi. Ramai juga yang komen selamat pagi. Ya, terima kasih ya. Ada juga yang cakap karnival daerah. Encik Amirul jangan lupa pergi. Mana tahu kok dapat peluang pekerjaan ke dekat sana kan. Betul, jangan ketinggalan. Ikuti program karnival tu. Okey, baiklah Nakib. Okey, kita nak beralih kepada seterusnya apa tu yang menarik tu? Okey. Segmen yang seterusnya ni Melaka Food Bus ni. Melaka Food Bus. Melaka Food Bus. Selalunya untuk episod-episod yang lepas kita memang kita pamerkan resepi sepanjang tempoh PKP. Yalah, masa PKP kita pun tak boleh nak makan dekat kedai kan. Macam-macam resepi yang kita buat dekat rumah kan. Jadi kita tunjukkan resepi lah supaya penonton boleh buat di rumah. Macam Nakib sendiri kan. Nakib ada cuba buat apa-apa resepi kat rumah masa PKP? Saya ada cuba buat tortilla. Memang sedap. Saya pula buat roti puri. Ya Allah, sedapnya Nakib. Makan orang kata kalau duduk depan TV tu. Okey. Kali ini kita bawakan untuk segmen Melaka Food Bus, kita bawakan kita mengikuti sebuah kedai makan yang sebuah kedai makan roti canai kayu arang. Ya, betul. Ini apa cerita ni? Kedai roti canai kayu arang ni apa beza dia? Sebab dia menggunakan kayu arang tradisional punya. Tradisional. Mungkin rasa dan aura dia tu lagi lain lah daripada. Saya memang penggemar roti canai, tapi saya tak pernah datang ke kedai ni. Saya dah pernah pergi dah. Pernah pergi? Tapi kalau nak pergi tu kena pergi awal-awal. Memang ramai orang. Ramai? Ramai. Dia tempat famous kan. Tempat yang dah dikenali. Memang ramai lah orang. Okey, tak apa. Kita tengok. Kita ada sedikit sedutan. Roti canai kayu arang. Okey. Kita saksikan video ni. Okey, saksikan. Perniagaan anda terjejas akibat PKP 2.0? Atau anda baru nak mulakan perniagaan tapi buntu? Bagaimana cara nak pasarkannya? Jangan risau, kami di Melaka hari ini sedia membantu. Iklankan produk anda kepada kami kerana kami menyediakan pelbagai ruang dan peluang untuk anda meningkatkan hasil jualan anda.
dengan platform-platform media sosial kami yang pastinya wow. Hubungi kami sekarang di talian 018-3299-9936. Itu dia Dana. Siapa tu yang tak suka makan roti canai? Betul. Kan? Kalau tengok dia punya video pun kita dah memang terliur dah. Siapa tu yang jika anda peminat roti canai, wajib datang singgah makan di kedai roti canai kayu orang ni. Kalau dah rasa mesti tak rugi. Sebab saya sendiri pun dah rasa tau. Okay. Saya lepas ni saya nak pergi. Pergi. Lepas ni kita pergi. Tapi rasa macam dah tak sempat dah ni. Mungkin besok saya pergi. Baik. Okey Nakib. Kita di Rancangan Gegau at MSI juga menyediakan peluang dan ruang untuk pada mereka yang ingin mengiklankan produk dan juga servis untuk dipamerkan dalam rancangan. Jadi kepada mereka yang berminat, boleh je hubungi nombor yang tertera di skrin untuk dapatkan maklumat lebih lanjut. Jadi Kula Lena, kita nak beralih kepada topik awal tadi, SPM. SPM, ya betul. Jadi sebenarnya dah lama kan? Kita memang dah lama dah berpuluh tahun rasanya. Tahun dah. Jadi kalau ada yang mengikuti rancangan, kalau nakkan tips-tips, mungkin kita boleh berikan tips. Mungkin biasanya kalau SPM ni lah kan, bagi saya kalau tips yang baik lah untuk diorang ni, mungkin sebelum orang kata bangun pagi tu maybe kita pergi jogging dulu. Jogging untuk orang kata untuk refreshment dulu. Lepas jogging dan kita breakfast, lepas breakfast tu baru kita try untuk ulang kaji pelajaran. Mungkin dengan cara tu orang kata, yalah bila kita dah refreshment tu, ilmu pun lebih mudah untuk masuk lah. Kau Nakib dulu, nak exam dulu macam mana? Saya dulu memang persiapan tu memang dibuat awal. Menjelang hari-hari terakhir, hari-hari peperiksaan tu memang sekadar untuk kita just go through je lah, nota-nota ringkas. Tak adalah kita nak beria baca buku kan, memang tak sempat lah. Jadi kita kan, just go through. Nakib macam sekarang ni ada contoh guru memberikan teknik macam ni tau. Contohnya katakanlah hari Isnin ni bahasa Melayu exam, tapi next week tu sejarah. So 3 hari before tu cikgu tu ajar supaya kita ulang kaji mata pelajaran yang lambat dulu. Supaya awal-awal kita dah membuat persediaan subjek yang akan exam tu. Itu antara tips tu lah. Antara tips yang cikgu kongsikan. Ya, betul. Menarik. Boleh dipraktikkan. Yalah, tapi kalau kita memang dah tak boleh lah nak praktikkan. Tapi yang paling penting tu memang tidur pun cukup lah. Yes, tidur awal. Cukup. Memang rehat tu sangat penting kan. Jangan kerana kita nak ulang kaji tu kita tidur lewat. Tapi discussion jangan lupa secara atas talian. Ya, betul. Baiklah Jana. Kita pun dah hampir ke penghujung rancangan untuk edisi pada hari ini. Jangan lupa untuk temui kami lagi pada hari Khamis ini. Tapi hari Khamis ni bukan pagi tau Lena. Kita ada kelainan sikit, kita buat belah petang. Asyik pagi je kan. Asyik buat pagi je. Ramai petang je kan tu sebab ramai dah lepas high tea kot petang ramai juga komen yang kata, cubalah buat petang pula. Kan sebab pagi je. Tak apa, kita buat pagi, sebelah pagi. Jangan lupa ikuti kami pada hari Khamis ini. Khamis ini jam berapa tadi Nakib? Jam 3.30 petang. Di Facebook Melaka Hari Ini. Jangan lupa like dan subscribe Instagram kami dan juga Twitter kami Melaka Hari Ini dan juga website Melaka Hari Ini dan subscribe YouTube Melaka TV dan Melaka Foodbuzz. Satu lagi Nakib tertinggal, join juga Telegram Melaka Hari Ini official untuk mendapatkan berita-berita terkini dan juga maklumat-maklumat yang khususnya di Negeri Melaka ini. Baiklah, salam Melakaku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Jumpa lagi pada hari Khamis. Assalamualaikum.